Camping kali ni stres lah. Tak pernah lagi sampai tempat macam ni, lepas tu kita stres. Kita dah bertemu lagi di channel Poyo Camper. Hari ini Poyo Camper nak pergi bercamping lagi guys. Okay, kita bersama dengan ahli baru kita, Aidan. Okay, so kita nak pergi ke mana? Okay, kita tengok dulu nanti. Korang pastikan tengok video kita sampai penghujung. Okay, right, jumpa nanti. Kita melalui Titi. Masuk kampung orang asli. So kawasan ni memang kena slow. Kawasan orang asli ni jangan laju-laju. Laju-laju nak pergi mana? Yalah Abi. Selalu kalau sungai dalam kampung orang asli ni selalu memang cantik. Kebiasaannya lah. Kena slow-slow. Jalan dekat sini off-road sikit. Kena slow-slow, jangan laju-laju. Kiri duri, kanan pun berduri. Mana satu? Laluan SUV ke sana. Laluan kenderaan biasa sana. Sinilah kenderaan biasa. Ke kanan. Okey. Dia ada dua laluan dekat sini. Siapa yang 4x4, laluan biasa. Okey, ikut. Kalau kita biasa jangan ambil SUV pula, jangan ambil yang 4x4 pula. Kan jahanam kita. Dah rosak. Slow-slow je, jangan laju-laju. Cupa-cupa. Abang kelakar ke dik? Kau tahu cupa-cupa? Tak tahu. Cupa-cupa yang tu lah dalam Mario. Apa? Kupa-cupa? Best ke dia tu? Tak kenal pun dalam Mario? Dah tahu dah. Dah tahu dah sebab saya main Jamboree. Lepas tu saya ada nampak nama dia. Yang sebelum ni ada ke? Dalam Mario yang biasa kita main tu, Wonderland tu? Tak ada? Saya tak ada. Sebab yang tu evil. Ada yang baik je. Yang jahat tak ada. Sikit lagi je nak sampai. Jalan agak berliku-liku. Off-road ni, mostly off-road dia punya jalan ni. Masa kat kampung asli je yang jalan bertar. Okay, so kiri ke kanan? Okay, ke kanan. Jom. Oh, kiri tu apa? Tak. Sama juga kot. Ya, abang ada macam kait-kait tu. Kan. Mana pergi? Sadar, awak buat apa ni? Awak buat macam ni. Untuk tapak
camping, selalunya kita akan check dulu tau. Kawasan tapak sendiri tu kita check ada tak apa-apa, dan kita kena clearkan ranting-ranting apa semua. Ranting-ranting ni takut kalau mana yang pakai apa tilam angin ke kan, takut bocor lah apa kan. So kita kena clearkan, bersihkan. Rajin ni. Rajin tak? Yelah. Pusing. Dan Aidan. Oh, Aidan pun nak tolong ke? Part time ke? Part time lah. Ada bawa vacuum tak? Nak vacuum terus. Kak, saya nak tapak. Tukar tapak kak. Bukan tapak. Tapak apa pula? Tapak kaki. Janganlah dorong. Baik, ambil adik. Tengok tarik dia panjang. Okay, sekarang dah pakai kemah besar. So kita kena letak sun, apa nama dia ni? Sunscreen. Apa entah nama dia ni. Ground sheet. Pelindung cahaya apa benda entah. Apa? Lepas tu baru letak ground sheet. So kita packkan dia bagi tegang-tegang dulu. Cuaca pun cantik ni hari ni. So hopefully kita boleh dapat set up cepat lah. Macam senang dia lagi set up kursi. Tak sempat buat apa pun. Ni dah habis dah. Rasa kukuh tak? Fokus. Takut jadi cara itu. Habis rap. Ni rasa macam okey kot. Okey.
A few moments later. So tadi dah ukur, dah bau berpeluang untuk naikkan balik secara normal. Hari tu buat secara tak normal, laju-laju semua. So kali ni kita tengok. Nampaknya tak kena gaya kita orang. So kena ubahkan balik ke, ubah posisi balik ground sheet tadi tu. Ni kita nak naikkan auto tent kita ni. Senang je sebenarnya. Seorang, dua orang pun boleh buat. Dan dia amat menjimatkan masa. Okey, dah ternaik dah banglo kita. Poyo Camper punya banglo. Macam mana keadaan cuaca sekarang? Oh, memang panas lah. Adalah berlapis-lapis berlayer-layer. Dia ada auto layer dan sekali dengan bagi apa tu? Awning, set awning tu kita orang punya ni Poyo Camper punya Vitara. Tap. Kan selalu tap berasingan. So tap ni sekali. Tapi kelemahan dia bila waktu hujan. So kita tengok kelemahan dia, tengok masa hujan nanti. Hey! Keselamatan perlu tengok juga Balik, abang balik dulu. Baru 1, 2, 3.
It's time to selam. Yang pastinya tapak of course mesti depan sungai. For your camper memang kena depan sungai. Itu sebab kami ni poyo. Kenapa? Dah penat-penat kerja, so untuk healing kita memang perlukan sungai untuk kembalikan balik semangat bekerja tu guys. Right, jom kita masuk. Okay, kemah kita orang kat belakang tu je. Turun sikit je, dah sampai sungai. Ya Allah, sejuknya. Ui, sejuk betul. Adik mandi sejuk, adik. Boleh ke adik mandi? Tak sabar dah nak dia ni, ya Allah. Tolak dah. Sejuk adik? Adik nak kalau sangat. Ha. Alah, nanti ni panas lah. Abi ni pun tengah panas ni. Dia pakai kasut. Dia ingat dia sekali lutut. Tu lah bangkit. Sungai dia tak besar, kecil je. Okay, cetek je. Memang sesuai sangat untuk budak-budak. So korang boleh datang ramai-ramai ke sini, memeriahkan tempat ni, campsite ni. Sejuk. Oh. Ada cetek di dalam. Dia ada cetek ada dalam. So selamat kat sini insya-Allah. Cuma hujan, naiklah. Jangan berada di dalam ni. Saya ada lepas spider water di situ. Mana? Dekat sana tu yang tempat cetek. Sekejap saya. Dia ke sana. Macam mana dia bergerak macam mana? Dia bergerak macam mana? Ui. Dek batu dek. Tarik ni. Ini makan ruang sebenarnya dalam kereta. Hilam ni, tapi sedap. Puas hati. Aidan buat apa? Aidan ke tepi sikit. Afan tarik sikit.
Malam ni kita nak buat burger. Tapi tahu tak? Malam-malam sungai. Saya nampak tak sungai? Kosong kan? Adik. Aidan. Gelap dik muka dik. Kenapa dik? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Kita cari hantu. Adik nak apa? Ya. Apa? Apa? Mana? Suasana malam di campsite cerah je. Cuma ada kawasan yang gelap sikit-sikit, tapi mostly ada lampu. Ada kawasan yang gelap sikit. Okay. Ni gelap lah sebab tak ada camper. Kenapa awak sakit? Macam mana aku tahan makan nasi mentah? Makan nasi mentah. Menu special kita malam ni. Dah lama tak buat. Okay, ini dah tahu tak burger? Burger? Wow. Masa saya dah tahu tak tahun 1 saya dah pernah dah buat burger. Saya pernah makan. Saya potong ni tomato. Ada subscribe untuk Chef Alfred. Takkan tak main. Subscribe Poyo Camper lah. Banyak apa? Malaysia sama je kot. Tak, sekarang dia tak nak makan cheese tapi dia nak Dah. makan bawang kau. Sedap lah burger Afam buat ni. Tengok ni dah berburger tau. Burger biasa. Tak sangka lah kali ni camping kali ni lah stres lah. Tak pernah lagi lah sampai tempat macam ni kata kita stres. Kita dah happy dah seronok daripada siang tadi. Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Penat lelah kita kan. Penat lelah dah setting, dah set up, dah shoot apa semua. Tak tahu lah, tak tahu nak gambar macam mana.
footage yang saya shoot siang tadi guna satu lagi kamera tu, tak tahu dia corrupt. Memory card dia tu dia jadi corrupt. So memang burn lah, memang hilang lah. Weh, baru sedap. Macam lychee. Tadi saya bagi mi yang ni. Lepas tu mi rasa yang tu macam petai. Petai. Oh, sisi. Tadi nak ikut abang ke? Ha? Abang mandi sungai ni. Nak tarik-tarik ni. Ha? Ha? Bagi abang mandi dulu. Okay, selesai kita camping kali ni. Jadi Tokbak Campsite ni kita orang repeat kali kedua. Memang betul-betul tapak yang sama juga. Alright, okay. Nanti jangan lupa tonton video Poyo Camper. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa lagi.